Al-Qurni ni dia diuji oleh Allah Ta'ala. Dia ni tak sehebat keimanan sahabat-sahabat besar yang lain. Masa nak berhijrah tu sayang keluar lagi dekat motor perniagaan, bawa bila sikit bawa sampai tengah jalan disekat oleh orang kafir Quraisy. Ketika itulah dia diuji oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, keimanan dia diuji dan dia lepas daripada ujian itu, yang akhirnya dia menggunakan hartanya itu untuk membebaskan diri dia dari tahanan, yang akhirnya kafir Quraisy membebaskan dia untuk berhijrah. Jadilah dia juga selain sedikit. Maka itulah yang berlaku, yang terpaksa dihadapi oleh Nabi SAW. Orang yang berdagang, yang baru datang, orang yang stres sedikit, orang yang sering bergaduh,